الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Yang bermaksud segala puji-pujian hanyalah layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Tuhan yang telah memberikan taufik dan juga petunjuknya ke atas diri kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mana mungkin kita semua dapat melakukan segala amal kebaikan sekiranya Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurniakan kepada kita akan taufik dan juga petunjuknya. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada tuan pengurusi masjid, seterusnya ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para pegawai yang terdiri daripada Tuan Imam Bilal dan juga siap, para masyayikh, para asatizah, tuan-tuan guru, Ustaz Mukhtar, tuan-tuan guru yang saya rangkan dan saya muliakan, seterusnya Dhuyuf Rahman, tetamu-tetamu Allah, muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita semua akan hidayahnya, yang mana dengan hidayah, taufik dan hidayahnya kita dapat melaksanakan perintahnya, segala yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala ketaatan, seperti menunaikan solat fardu secara berjemaah, kemudian menuntut ilmu yang merupakan fardu ain bagi setiap muslim. Semuanya adalah datang daripada taufik dan juga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa taufik dan juga hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu melakukan segala perkara kebaikan tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam dan juga selawat buat junjungan besar kekasih kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyelamat kita, penyelamat kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dialah penyelamat kita tentang ini, kekasih kita. Maka sebagai tanda kasih kepada baginda, hendaklah kita memperbanyakkan selawat ke atasnya. Itulah di antara bukti tanda cinta dan kasih kita kepada baginda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, insyaAllah kita akan sambung kitab pengajian hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, taman-taman bagi orang-orang yang saleh, yang dikarang oleh ulama besar yaitu Al-Imam An-Nawawi Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain An-Nawawi Al-Dimashqi Al-Syafi'i. Masih lagi dalam membahaskan berkenaan dalam fasal, dalam bab istiqamah, yaitu sentiasa berterusan di dalam melaksanakan ketaatan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tentu yang mulia,
hadis yang saya akan bacakan pada malam ini diriwayatkan oleh sahabat yang masyhur, yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tak kenal Abu Hurairah? Sahabat yang masyhur. Siapa dia? Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ini merupakan gelaran bagi sahabat ini. Adapun nama sebenar dia adalah Abdurrahman bin Sakh Ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman bin Sakh Ad-Dawsi. Di mana tuan-tuan yang mulia, beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan Ahlu Sufah. Apa maksud Ahlu Sufah? Yaitu di kalangan sahabat yang mereka duduk. Ada seramai lebih kurang 73 orang sahabat yang mereka ini fakir miskin. Mereka duduk di satu lantai yang ditinggikan yang terletak di Masjid Nabawi. Mereka tidak ada rumah, tuan-tuan ini. Mereka duduk di Masjid Nabawi di satu lantai yang ditinggikan, dan di situ tuan-tuan yang mulia, baginda Nabi SAW telah menyara mereka. Baginda berkongsi rezeki dengan para ahlu sufah ini, di mana mereka ini tuan-tuan yang mulia telah menghabiskan kehidupan mereka menuntut ilmu, menghafal hadis, menghafaz Al-Quran. Salah seorang ahlu sufah tersebut ialah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, di mana beliau merupakan sahabat yang kuat ingatannya. Ingatannya sangat kuat, di mana beliau telah menghafaz hadis, yaitu yang berjumlah 5,374 buah hadis. Bukan 5 hadis, tuan-tuan. Kita hadis mula-mula pun belum tentu hafal. Hadis innamal a'malu binniyat, hadis Arba'un Nawawiyah, hadis 40 Imam Nawawi, hadis mula-mula. Itu pun ramai yang tak hafal. Sayyidina Abu Hurairah bukan 5 hadis, tuan-tuan. 5,374 buah hadis beliau telah menghafaznya dan telah meriwayatkannya. Salah satunya adalah hadis yang saya bacakan ini, tuan-tuan yang mulia. Baik, hadis ini, tuan-tuan yang mulia, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai ke atasnya. Qala, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, qaribu wasaddidu, hendaklah kamu sentiasa tetap dalam beramal. Qaribu wasaddidu, baginda bersabda, berpesan, hendaklah kamu memberi peringatan, memberi pengajaran kepada bukan hanya sahabat yang mendengar, tetapi kepada kita sebagai umatnya. Hendaklah kita tetap dalam beramal, melaksanakan amal-amal soleh ini. Wa'lamu, ketahuilah, kata baginda, annahu, sesungguhnya, la yanjuwa ahadun minkum bi'amali, tidak ada seorang pun, digunakan perkataan lan. Apa maksud lan? Lan ini tidak akan selama-lamanya. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya
tidak akan sesekali orang Yahudi dan juga Nasrani itu mereka redha ke atas kamu, ya, sehinggalah kamu mengikuti kehidupan mereka, ya, pegangan mereka. Ya. Walan bermaksud tidak akan sesekali. Walan, ya. Walan yanjuwa ahadun minkum, tidak akan, ya, ada pun seseorang yang akan selamat. Yanjua daripada perkataan najah. Pernah dengar tak kitab Safinatun Najah? Safinatun Najah. Apa maksud Safinatun Najah? Kapal yang selamat, yang terselamat. Safinatun Najah. Najah bermaksud yang terselamat. Tidak akan yang terselamat, kata baginda, hanya semata-mata dia bergantung kepada amalannya sahaja. Semata-mata dia bergantung kepada amalnya sahaja. Qalu, maka para sahabat pun bertanya kepada baginda, wala anta ya Rasulullah, sekalipun, walaupun engkau ya Rasulullah. Maka jawab baginda, wala ana, walaupun aku, kata baginda, aku juga, dengan maksud baginda, tidak akan selamat semata-mata bergantung kepada amalku semata-mata. Nanti saya akan terangkan tuan-tuan. Illa anna yataghammadani Allahu birahmatin, kecuali, apabila Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan rahmat, birahmatin minhu wa fadlin, kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan rahmat dan juga kurniannya, fadlin, fadilah, kelebihan kurniannya. Hadis riwayat Imam Muslim, tuan-tuan yang mulia. Jadi apa yang kita faham daripada hadis ini, tuan-tuan yang mulia? Tidak akan selamat seseorang itu hanya semata-mata dia bergantung dengan amalnya sahaja, tetapi dia memerlukan kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah. Baik, timbul kemusykilan sebahagian masyarakat. Ada yang dia, sebab itu tuan-tuan, hadis Al-Quran dia tidak boleh difahami hanya sekadar melalui pembacaan, hanya sekadar melalui terjemahan semata-mata. Dia perlu kepada huraian, penjelasan daripada para ulama. Kita bukan ahli, tuan-tuan yang mulia. Dalam Al-Qurannya, dalam hadisnya, kita bukan ahlinya. Yang ahli dalam Al-Quran, dalam hadis ini adalah ulama. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kamu bertanya. Fas'alu, bertanya, mengambil pandangan. Fas'alu ahla zikri, ahlu zikri dengan maksud orang yang ahlinya. Saya pernah jumpa, tuan-tuan, ada orang dia belajar Quran dengan terjemahan sahaja. Dia tak tengok tafsir dan sebagainya, dia hanya terjemah semata-mata dan dia ikut akal fikiran dia, maka dia boleh membawa kepada kesesatan, bahaya. Jadi tuan-tuan mula, jika seseorang itu dia faham hadis ini dengan akal dia, tanpa dia merujuk pandangan ulama, maka dia akan mengatakan hadis ini membawa maksud, tak perlu, hadis ini membawa maksud tidak perlu mengerjakan amal soleh, cukup hanya bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang dia tak faham, dia tak rujuk
maka dia akan mengatakan sedemikian. Tak payah dah kita beramal soleh. Allah sahaja yang boleh selamatkan kita. Tak payah dah buat amal soleh. Ini pandangan yang batil, yang salah tuan-tuan yang mulia. Hakikatnya tuan-tuan yang mulia, seseorang manusia, kita semua hakikatnya bergantung, kita memerlukan kedua-duanya. Kita memerlukan kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk Allah, dan kemudiannya adalah beramal, melakukan amal soleh. Kita memerlukan kedua-duanya tuan-tuan yang mulia. Buktinya apa? Banyak disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, yang banyak melakukan amal kebajikan. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka itu jannat, jannat jamak kepada jannah, syurga-syurga. Allah janjikan bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu ganjaran syurga, yang mana tajri min tahtihal anhar, yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu ayat yang pertama. Berilah kabar, berita gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Perlu tak kita beramal soleh? Perlu. Ini dia, itu satu. Kemudian ayat yang kedua dalam surah Al-A'raf ayat 43. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan mereka disuruh, itulah syurga yang diberikan kepada kamu yang mewarisinya, kata Allah. Bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang telah kamu kerjakan, apa yang kamu buat atas muka bumi ini, amal-amal soleh yang kamu buat, itulah balasan yang kami berikan pada hari ini, yaitu syurga. Balasan akhirat esok tuan-tuan yang mulia, apa yang kita kerjakan, kebaikan yang kita buat atas dunia ini, solat, puasa, zakat, sedekah, buat baik, semua itu menjadi balasan syurga. Nak dapat syurga, beramal soleh. Lagi dalam surah An-Nahl ayat 32, yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Maka malaikat akan berkata kepada mereka itu, berkata kepada siapa? Penghuni syurga. Salamun alaikum, salam sejahtera, pengucapan, ucapan penghargaan, kehormatan ke atas orang-orang yang kepada penghuni syurga ini. Masuklah kamu ke dalam syurga, kata para malaikat, bima kuntum ta'malun, disebabkan oleh amal kebaikan yang telah kamu kerjakan di atas dunia ini. Jadi tuan-tuan sekalian, ini 3 ayat. Sedangkan di dalam Al-Quran banyak menyebutkan tentang perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan amal soleh, amal-amal kebaikan ini. Jadi tak betul pandangan yang mengatakan tak perlu beramal, hanya harap rahmat Allah Ta'ala sajalah kita akan selamat. Tuan-tuan yang mulia,
kita memerlukan kedua-duanya. Rahmat Allah, apa maksud rahmat Allah? Ya, petunjuk, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana tuan-tuan yang mulia, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada hamba-Nya, ya, yang mana dengan kasih sayangnya diberi kita petunjuk dapat melakukan amal kebaikan. Tuan-tuan yang mulia, kita dapat buat kebaikan bukan disebabkan oleh, ya, kehebatan kita, ilmu yang ada pada kita, banyak tahu, banyak ilmu, ataupun orang angkat kita dan sebagainya. Tak ada. Ya. Tetapi tuan-tuan, disebabkan, ya, Allah Ta'ala, Allah lah yang bagi kita taufik, ya, petunjuk itu yang mana dengannya kita dapat beramal soleh. Nampak? Dia ada perkaitan. Ya. Rahmat Allah punca kepada seseorang hamba itu dapat melakukan amal kebajikan, ya, amal soleh. Dengan rahmat Allah dia dapat melakukan amal kebajikan. Ada kaitan tuan-tuan, rahmat Allah dan juga amalan yang kita kerjakan. Sebahagian ahli ilmu, ya, menjelaskan maksud hadis ini adalah bahawasanya ganjaran syurga itu sangatlah besar, ya, dan tidak terbanding oleh amal soleh yang dikerjakan oleh seseorang itu. Tak terbanding tuan-tuan, ya. Nak banding syurga, ya, syurga yang disifatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Tidak pernah ada mana-mana mata yang pernah melihatnya dan juga telinga yang pernah terbisik, terdetik, tak pernah terlintas kenikmatan syurga luar biasa. Dunia ni pun tak boleh nak banding dengan syurga. Tempat mana yang paling cantik ada atas dunia, tuan-tuan yang mulia? Cuba bagi tahu saya. Saya boleh bagi contoh, di negara Eropah, di Switzerland, ada satu perkampungan dekat pergunungan, lawa tuan-tuan, cantik, Grindelwald, tak salah saya. So tuan-tuan, kalau ada rezeki kita pergi jalan tuan-tuan, tengok bumi Allah Subhanahu wa taala ini cantik, luar biasa. Allah Taala jadikan itu dunia tuan-tuan. Itu pun dah kita terpegun, tertarik, apatah lagi syurga. Syurga tidak boleh dibandingkan dengan dunia yang kerdil ini tuan-tuan. Tak boleh dibandingkan, nikmatnya. Maka tuan-tuan yang mulia, bandingan dengan amal soleh seseorang tidak mencukupi, tak melayakkan dia untuk menikmati segala yang ada dalam syurga itu. Tuan-tuan yang mulia, kalau nak banding amal kita, sembahyang kita kejap, kadang kita istiqamah, kadang celup, solat sunat kadang buat, kadang tak buat. Quran kita, mengaji Quran hari ini, kadang mengaji, kadang tak mengaji. Zikir tak boleh berterusan. Tapi tuan-tuan, kita nak masuk syurga, nikmat syurga itu tak boleh nak dibandingkan. Syurga, Allah Ta'ala punya kenikmatan itu, nak bayar dengan amal kita ini, tak boleh dibandingkan tuan-tuan yang mulia. Tetapi rahmat Allah lah, rahmat Allah jualah, kata ulama, yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam syurga dan menikmati segala anugerah di dalamnya. Kerana rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita, tuan-tuan yang mulia. Kita tak layak tuan-tuan, kalau sebenarnya tuan-tuan, kita rasa layak ke ada amalan kita dengan syurga Allah? Tak layak tuan-tuan. Dengan dosa yang banyak. Siapa hari ini yang dia rasa dia tak buat dosa langsung?
Ya, ada tak hari ni kita rasa tak ada buat dosa langsung? Bersih. Dia tuan-tuan. Ya. Sangka buruk pun merupakan dosa. Ya. Sangka buruk, su'uzan. Kita datang semayang, tuan-tuan, tetapi kita sangka buruk dengan saudara Islam kita. Ya. Kita tengok keburukan saudara kita dalam hati kita. Sangka buruk itu juga adalah satu dosa. Ya. Su'uzan. Banyak dosa kita ni sangat banyak, tuan-tuan. Ya. Maka adakah layak amalan kita nak beli syurga Allah? Tak layak. Tak layak. Hinanya kita, tuan-tuan. Ya, tetapi rahmat Allah lah, ya, punca. So, kita akan diberi nikmat tersebut. Kasih sayang Allah. Besarnya rahmat Allah Ta'ala. Pernah tak kita minta nikmat iman dan Islam, tuan-tuan? Pernah minta tak, tuan-tuan? Tak pernah. Tetapi Allah bagi kita nikmat tersebut. Ini pun betapa sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar tak? Kita sedar tak, tuan-tuan? Betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Besar. Cukup besar. Tuan-tuan yang mulia, kita datang ke masjid, setiap langkah, ya, naik kereta, naik motor, jalan kaki, setiap pergerakan kita ke masjid, setiap itu diampuni dosa kita, diberikan pahala, dinaikkan darjat. Apakah itu bukan kasih sayang Allah? Apakah kita tak sedar bahawasanya itu merupakan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang mulia? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala dia tak sayang kita, kita ni hamba. Dia jadikan kita ni hamba, yang mana kita wajib untuk taat kepada dia. Allah adalah Tuhan kita, Tuhan kepada kita, yang mana kita tak perlu pun balasan, mengharapkan balasan. Tetapi dia beri balasan tersebut kepada kita. Kita buat apa yang diperintahkan, dia beri balasan. Bukankah itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala sangat kasih kepada kita? Besarnya rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita, tuan-tuan. Dia perintahkan kita ni hamba dia untuk taat dia, dan dia beri balasan kebaikan. Itu sudah cukup menandakan dia sangat kasih kepada kita. Ya? Dia beri pula balasan syurga. Allahu Akbar. Sedangkan kita tak layak, tuan-tuan yang ini. Tak layak. Tak layak nak dapat syurga ni, tak layak. Tapi dia kasih sayang kepada kita, tuan-tuan yang ini. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini dikurniakan kepada siapa? Siapa yang akan mendapat kasih sayang Allah, rahmat Allah ini? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah, wa rahmati, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku, wasi'at, meliputi. Wasi'at daripada perkataan wasi'ah. Wasi' yang bermaksud luas. Rahmatku, kasih sayangku meliputi kulla syai'in, segala sesuatu. Subhanallah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kita sama-sama ingat, hafal, tuan-tuan yang mulia, surah Al-A'raf ini. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu meliputi segala-galanya, tuan-tuan yang mulia. Tuan-tuan, kita buat bandingan sikit. Alam semesta ini sangat luas. Ya? Dunia ini, kita duduk di mana ni? Di Perak ni pun kita dah rasa besar. Ya? Malaysia, ya? Dunia. Belum masuk lagi alam semesta. Langit pertama
dengan langit yang kedua bandingannya adalah seperti sebutir pasir diletakkan di atas sebuah padang pasir yang luas. Begitulah langit yang ketiga, langit kedua jika dibandingkan dengan langit yang ketiga seperti sebutir pasir diletakkan di atas sebuah padang pasir yang luas. Maknanya alam semesta ini sangat luas, besar, tuan-tuan yang mulia. Tuan-tuan, rahmat Allah, kasih sayang Allah meliputi segala-galanya. Lebih luas daripada segala-galanya. Lebih luas daripada langit dan bumi dan segala isinya. Ya. Kasih sayang Allah kepada kita, tuan-tuan, ya, meliputi segala-galanya. Maka kenapa manusia putus asa daripada rahmat Allah? Kenapa manusia dia putus asa? Dia buat dosa, dia menyesal, terus dia putus asa. Dia tidak datang lagi kepada Allah. Dia tak balik semula kepada Allah. Dia makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia putus asa. Kenapa? Tuan-tuan, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang, kasih kepada kita. Allahu Akbar. Fasa'aktubuha lillazina yattaqun, kata Allah, maka kami akan memberikan rahmatku, rahmat kami itu lillazina yattaqun, kepada orang yang bertakwa, wa yu'tuna zakah, dan orang yang menunaikan zakat, dia bayar zakat, wallazina hum biayatina yu'minun, dan mereka yang beriman kepada ayat-ayat kami. Maka orang yang menolak apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti orang bukan Islam, mereka tolak Quran, hadis, maka mereka orang yang telah terkeluar daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar. Kemudian ada lagi ayat surah Al-A'raf ayat 56, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat, qarib, minal muhsinin, kepada orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Ada 5 golongan ini yang akan mendapat rahmat kasih sayang Allah. Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini dia memelihara segala perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Dia jaga sungguh-sungguh, tuan-tuan. Ini orang yang bertakwa. Jadi kalau kita masih lagi langgar larangan Allah, kita masih lagi buat dosa, kita belum lagi bertakwa, tuan-tuan. Kita kena usaha untuk dapat maqam ini, kedudukan bertakwa. Kerana apa? Allah janji kasih sayangnya, rahmatnya. Orang yang dia taat perintah Allah dan dia meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, dia sungguh-sungguh, tuan-tuan, jaga. Hari ini macam-macam, tuan-tuan. Kita ni zaman fitnah. Akhir zaman ini macam-macam zaman fitnah. Media sosial kita, Facebook dan sebagainya, TikTok, macam-macam dosa, tuan-tuan yang mulia. Perempuan yang membuka auratnya, terdedah auratnya, subhanallah, fitnah. Maka jika kita jaga sungguh-sungguh, kita tahan pandangan mata kita. Bukan senang, tuan-tuan. Ini memang kita kena buat mujahadah. Tundukkan pandangan daripada melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana rasa malu dengan Allah.
tahan mulut kita daripada bercakap perkara yang diharamkan oleh Allah, mengumpat, keji, menipu. Kita sedaya upaya nak jadi orang yang bertakwa ini, maka kita akan mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Menunaikan zakat, beriman kepada ayat Allah, dan juga muhsinin, sentiasa melakukan kebaikan, buat baik. Walaupun orang buat jahat pada kita, jangan kita balas dengan keburukan. Kerana baginda Nabi SAW tak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. La yujzi bisayyi'ati sayyi'at. Tak pernah baginda membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu akhlak baginda. La yujzi bisayyi'ati sayyi'at. Kita buat baik, tuan-tuan. Berlumba-lumba melakukan kebaikan. Sebab itu rahmat Allah sangat dekat, hampir dengan orang yang melakukan kebaikan ini. Dia sedekah, tuan-tuan yang mulia. Dia dulu yang sedekah. Dia dulu, tuan-tuan yang mulia. Dalam segala perkara dia melakukan kebaikan. Rahmat Allah, kasih sayang Allah sangat dekat dengannya, tuan-tuan yang mulia. Baik. Di mana, tuan-tuan yang mulia, baginda Nabi SAW telah bersabda kepada sesungguhnya Jibril alaihi salam, fayunadi Jibrilu fi ahli sama. Tuan-tuan yang mulia, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang hamba, maka Allah akan berfirman kepada Jibril, malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala kasih kepada seseorang, Allah akan khabarkan kepada malaikat Jibril, aku cinta kepada dia, maka hendaklah kamu juga mencintai. Lalu, tuan-tuan yang mulia, malaikat Jibril pun akan mencintainya, dan kemudiannya akan menyeru seluruh penduduk, penghuni langit. Wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah dan juga aku mencintai si fulan ini, maka hendaklah kamu semua mencintainya. Lalu semua penghuni langit akan mencintai seseorang itu, tuan-tuan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi, tuan-tuan yang mulia, kenapa kita bimbang? Kenapa kita takut dengan kebencian daripada orang? Seseorang manusia, orang benci kita takut. Tuan-tuan, kalau kita buat perkara kebaikan, benda yang benar, kenapa mesti kita takut? Sebab apa? Allah dan juga para malaikat dan penghuni langit seluruhnya, jika dia mencintai kita, maka kita sudah berjaya. Walaupun orang tak suka kita dan sebagainya, tak ada memberi kesan, tuan-tuan ini. Tak boleh memberi kesan kepada kita. Tetapi jika semua manusia disuka kita, tetapi Allah benci kita, habis, tuan-tuan. Gagallah kita. Allah Ta'ala benci kita, habis. Maka kita nak jaga siapa, tuan-tuan yang mulia? Hendaklah kita memelihara, pelihara kedua-duanya, cinta Allah dan juga hubungan dengan manusia. Baik, tuan-tuan yang mulia, saya ceritakan lagi tentang bukti betapa besarnya rahmat Allah ini, kasih sayang Allah Ta'ala. Di antaranya adalah kepada muznib, seorang pendosa. Di mana, tuan-tuan yang mulia, baginda Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sesungguhnya ada seorang hamba ini, dia telah melakukan dosa.
dia buat dosa, benda yang haram, yang boleh menyebabkan dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia pun berkata, ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa. Kasihani aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun menjawab, adakah hamba-Ku mengetahui bahwasanya dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dan menghukum akan dosanya? Maka sesungguhnya aku telah mengampuni akan dosa hamba. Tuan-tuan yang mulia, bila kita doa, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjawab doa kita. Hakikatnya tuan-tuan yang mulia, setiap kali kita doa, ya Allah, sekian-sekian kita doa, kita minta hajat, Allah jawab doa kita tuan-tuan yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab doa itu. Cuma apakah diperkenankan ataupun tidak diperkenankan doa kita? Ya. Melihat kepada dalam keadaan diri kita, tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memperkenankan doa kita. Lalu hamba itu dia ulang balik dosa itu. Dia dah bertaubat tadi, tiba-tiba tak lama kemudian dia ulang balik dosa itu, buat balik. Kemudian dia pun menyesal, dia pun doa, ya Allah, kasihani aku ya Allah, aku mohon ampun padamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jawab doa hamba-Nya tadi. Apakah hamba-Ku mengetahui dia mempunyai Tuhan yang berkuasa mengampuninya dan menghukumnya? Sesungguhnya aku telah mengampuni akan dosa hamba-Ku. Begitulah tuan-tuan yang mulia, kali ketiga pun dia buat dosa tersebut, buat lagi, Allahu Akbar, dia jatuh lagi dan dia pun minta lagi tuan-tuan yang mulia. Sehinggalah sebanyak 3 kali. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, maka biarlah dia lakukan apa yang dikehendaki. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nombor rujukan 7507 tuan-tuan yang mulia. Luar biasa tuan-tuan yang mulia. Ya? Hadis cerita tentang ini bukti betapa tingginya kasih sayang Allah kepada manusia, kepada hamba Dia. Pendosa tuan-tuan, pendosa, pelaku maksiat. Kalau kita orang buat jahat sekali saja, kita orang buat jahat sekali saja, aku takkan ampun dah dosa ni. Aku muka dia aku tak mau tengok lah. Subhanallah. Itu kita tuan-tuan. Dalam hati, dalam ni dendam. Dalam hati kita ni banyak akhlak yang buruk. Banyak kita ni suuzon ni, macam-macam tuan-tuan. Orang buat jahat sekali saja, kita tak akan maafkan dia sampai kiamat. Sampai tahap itu. Orang buat jahat. Tapi kita tak fikir tuan-tuan, kita buat jahat berkali-kali. Kita buat dosa berkali-kali, beribu kali kita ulang. Sekejap lagi minta ampun lagi. Sekejap lagi buat balik, minta ampun balik. Kejap buat, kejap taubat, berulang kali. Kalau kita kata macam orang munafik lah, macam berpura-pura, main-main. Kalau itu kita istilah kita tuan-tuan, berpura-pura. Tetapi tuan-tuan, ceritanya tentang betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Nawawi, sekalipun dosa itu terulang 100, malah ribuan ataupun lebih sekalipun begitu banyak diulang, berulang-ulang kali, tetapi dia bertaubat setiap kali, itu dia bertaubat, taubat sungguh-sungguh tuan-tuan yang mulia, iaitu taubat nasuha. Ya Allah, aku berazam tak mau buat lagi dosa ini. Maka selagi itulah taubatnya akan diterima dan dosanya berguguran, diampuni. Hebat tuan-tuan.
cerita ni tentang luasnya rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita ni hamba dia, tuan-tuan. Tetapi kita buat dosa. Masuk waktu? Sudah masuk 13 minit. Baik, kita bagi laluan pada azan ni. Kemudian saya akan sambung sikit lagi, insyaAllah. Baik, saya sambung sikit lagi insya-Allah. Jadi tuan-tuan Imam An-Nawawi sebut, sekalipun seseorang itu dia mengulangi melakukan dosa 100 kali, beratus kali, beribu kali dia buat ulang, dia buat dosa, dia taubat, kemudian dia ulang balik, jatuh, dia tergelincir disebabkan oleh hawa nafsunya, dia jatuh, kemudian dia menyesal.
Yang ini kalau dalam tasawuf disebut peringkat nafsu ammarah. Ya. Nafsu ammarah. Nafsu lawamah. Saya silap. Nafsu lawamah. Dia mencela diri dia. Peringkat yang kedua. Peringkat yang paling bawah ammarah. Tercela. Dia tak sedar apa dah tuan-tuan. Peringkat yang ni dia mencela. Lawam. Lawamah ni dia mencela diri dia. Bila dia buat dosa, dia akan mencela diri dia. Peringkat yang tingkatan yang kedua. Kemudian dia buat balik tuan-tuan. Dia jatuh lagi. Disebabkan dia bercampur aduk tuan-tuan. Nafsu ammarah dan juga lawamah tadi. Dia bercampur. Kejap dia jatuh. Bila dia buat dosa, dia jatuh kepada nafsu ammarah. Dia lupa. Dia jatuh. Kemudian dia mencela diri dia. Dia naik pula kepada nafsu lawamah. Begitulah tuan-tuan yang mulia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, selagi mana dia minta ampun sungguh-sungguh, Allah masih mengampuni dosanya, tuan-tuan yang mulia. Imam Hasan Al-Basri, ini yang terakhir tuan-tuan yang mulia, sebelum kita solat. Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, pernah ada seseorang dia bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Siapa dia Imam Hasan Al-Basri? Ulama besar dalam ilmu tasawuf. Imam Hasan Basri. Ada seorang bertanya kepada Imam Hasan Basri, apakah salah seorang daripada kita tidak merasa malu kepada Tuhannya? Apakah tidak rasa malu? Dia memohon ampun terhadap dosanya, kemudian dia mengulanginya lagi. Kemudian memohon ampun, kemudian dia mengulanginya lagi. Satu orang hamba Allah ini ditanya kepada Imam Hasan Basri, orang yang macam ini dia tak rasa malu ke? Buat dosa taubat, buat dosa dia taubat macam main-main. Macam tu Apa jawab Imam Hasan Basri? Imam Hasan Basri menjawab, sesungguhnya syaitan berharap jika dia berjaya menjadikan kamu merasa demikian. Maksudnya apa? Syaitan dia berharap supaya kamu merasa malu. Malu nak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, itulah harapan syaitan. Dia nak kita ni malu minta ampun pada Allah Ta'ala. Rasa malu minta ampun. Sebenarnya tuan-tuan yang mulia, yang malu sebenarnya adalah malu melakukan dosa kepada Allah. Malu melakukan maksiat kepada Allah. Itu yang kita kena malu. Malu buat dosa, malu buat maksiat, malu tengok benda yang haram, malu bercakap benda yang haram. Itu yang kita kena malu, tuan-tuan. Malu buat maksiat, itu kita kena malu. Tetapi meminta ampun kepada Allah, minta ampun, jangan kamu rasa malu. Ud'uni astajib lakum. Doalah kamu, mintalah kepada aku. Astajib lakum. Aku akan perkenankan, kata Allah. Ud'uni. Allah Ta'ala suruh kita minta, tuan-tuan. Minta ampun, taubat. Jangan putus asa. La tay'asu min rahmatillah. Jangan sesekali kamu putus asa dengan rahmat Allah. Jangan kamu kecewa dengan diri kamu. Allah Ta'ala sangat kasih, sangat sayang kepada kita, tuan-tuan ini. Maka janganlah kamu jemu daripada istighfar, kata Imam Hasan Basri, iaitu memohon ampun daripadanya. Allahu Akbar. Wallahu ta'ala alam. Jadi tuan-tuan yang mulia, hari ini kita belajar tentang sikit tentang pentingnya memahami rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri kita. Mudah-mudahan kita semua jangan berputus asa daripada rahmatnya, sentiasa dekat dengan Allah,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada saya dan tuan-tuan taufik dan hidayah untuk kita amalkan dan kita sampaikan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.